Mana satu yang kelihatan confidence? Option A ataupun option B? Komunikasi kita selalu nak bercakap dan kelihatan confident. Dan bila kita sebut tentang bercakap dan kelihatan confident, saya nak kongsikan dengan tuan dan puan, ada satu rules. Rulesnya adalah confidence require space. Apa dia confidence require space? Maksudnya, kalau kita nak kelihatan confident, semakin besar space yang kita acquire, pada masa tersebut kita akan kelihatan confidence. Contoh, kalau saya berikan anda satu pilihan, option A, saya kata gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan dan puan. Nama saya Rizal Rashid. Hari ini saya nak kongsikan dengan tuan dan puan tentang bagaimana nak kelihatan confidence. A, B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan dan puan. Nama saya Rizal Rashid dan hari ini saya nak kongsikan dengan tuan dan puan tentang bagaimana nak kelihatan confidence. Soalan, mana satu yang kelihatan confidence? Option A ataupun option B? Saya yakin anda akan pilih option B. Sebab apa? Sebab B, saya punya space lebih besar daripada A. Maksudnya, saya punya gerakan tangan, saya punya hand gesture dan saya punya kedudukan badan saya. So, the point here is confidence requires space. Dan mungkin ada orang tanya, tuan, kalau perempuan, adakah saya perlu besarkan juga? Ataupun mungkin kalau kita nak lebih confident, perlu ke tak kita kangkangkan kaki? Yang tu maksudnya kita kena do it proportionally. Bermaksud kita jangan terlalu overdo. Pada saya, dalam sekitar satu kaki, dalam kita punya range, dia memadai. Dan mungkin ada yang tanya, tuan, duduk macam mana? Saya nak kongsikan part 2. Alright, confidence require space, part 2. Tadi, ataupun video sebelum ni, saya kongsikan dengan tuan dan puan tentang bagaimana kalau kita nak kelihatan confident, kita perlu besarkan ruang kita. Tapi itu dalam konteks berdiri. Kalau duduk macam mana? Okey, saya cadangkan, kalau anda duduk, anda boleh besarkan anda punya space dengan anda punya tangan anda, besarkan kedudukan hand gesture anda. Ataupun mungkin barang-barang yang anda ada, mungkin laptop, ataupun anda punya iPad, ataupun buku-buku tuan dan puan, anda boleh besarkan territory tuan dan puan. Contoh macam ni Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak share satu meeting dan kita semua sedia maklum. So, kita besarkan sedikit territory kita dan insya-Allah semakin besar kita punya territory ataupun semakin besar space yang kita acquire, insya-Allah kita akan kelihatan confident. But then again, bila kita sebut tentang semakin besar, jangan overdo. Jangan macam ni pula kan. Tuan Rizal kata semakin besar, yang itu overdo pula, right? So, tuan-tuan puan, saya nak tanya dengan anda semua, you all dapat something tak? Kalau dapat, saya komen dapat. Dan jangan lupa share supaya lebih ramai yang aware tentang konten ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.